Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilalah, tuan-tuan siap nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah beri keizinan kita hadir sama-sama solat subuh berjemaah. Sesungguhnya sedikit waktu Allah berikan kita duduk sama-sama lepas subuh mendengar kuliah tazkirah subuh pada pagi ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Dr. Ahmad As-Sanusi Azmi yang bertajuk 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. 40 hadis yang dikumpul oleh pengarang, itu hadis-hadis yang berkait dengan politik dan kepimpinan. Dan 40 hadis ni dia merupakan tradisi para ulama hadis mengumpulkan sebanyak 40 hadis macam-macam. Biasa kita dengar hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis tentang akhlak, 40 hadis tentang itu ini. Maka ada riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan pada 40 itu. Okey. Menurut catatan dan kitab saya ini, kuliah kita terakhir di sini ialah pada bulan lepas, pada 1 hari bulan 11 yang lalu. Kita berada pada muka surat 110. Kita telah menghabiskan sebanyak 27 hadis-hadis Nabi yang berkait dengan politik dan kepimpinan. Sekali lalu kita tengok apa hadis-hadis yang pernah kita bahaskan, yang Nabi sebutkan bahawa gila kuasa merupakan satu penyakit. Maksudnya orang yang gila nak pangkat ni sebenarnya dia sakit. Nabi larang meminta-minta jadi pemimpin. Orang jadi pemimpin ni akhirnya dia merupakan satu penyesalan. Ada Nabi sebut pemimpin yang diharamkan syurga, pemimpin perlu ada sifat amanah, larangan membantu pemimpin yang zalim. Ada Nabi sebut pemimpin yang menyesatkan. Ada hadis Nabi sebut tentang tanggungjawab bagi orang di bawah ni menegur pemerintah. Kemudian Nabi ajarkan cara bagaimana nak menegur pemerintah, pemimpin. Kemudian disebutkan pemimpin dia tidak boleh terlalu keras, lembik sangat pun tak boleh, keras sangat pun tak boleh terlalu keras. Ada yang Nabi sebutkan sebagai pemimpin yang bodoh. Pemimpin dia perlu ada sifat adil. Ada pemimpin yang sifatnya itu menjadi ahli syurga. Sifat-sifat pemimpin yang khusus Allah Ta'ala sebut ini merupakan ahli syurga. Pemimpin dia tidak boleh tutup rezeki, peluang untuk rakyat dia. Pemimpin dia sudah mengenakan hukum, dia kena adil. Kemudian Nabi larang melantik pemimpin yang terlibat rasuah. Tahu pemimpin tu terlibat rasuah, kita lantik itu satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebutkan bahawa keutamaan memimpin adalah kesatuan. Maksudnya bila dapat kuasa tu Allah untuk membina kesatuan. Tidak boleh bersifat asabiah dalam pemimpin. Kepimpinan ni asasnya adalah untuk mendaulatkan Islam. Seboleh mungkin pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang Islam, yang Muslim. Kemudian pemimpin ni dia kena ada dalam kepimpinan dia untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Dan kuliah yang lalu pada bulan lepas kita membahaskan tentang jangan jadi pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Maksud pemimpin tak boleh merupakan orang yang dibenci oleh rakyat. Dan insya-Allah pagi ni kita masuk hadis ke-28. Hadis ke-28 pengarang diletakkan dengan tajuk menolak lantikan anak beranak. Menolak lantikan anak beranak disebut nepotisme. Maksudnya bila dapat aja kekuasaan, kepimpinan, mentang-mentang kuasa dekat dia, maka
dia akan bina legasi, supaya lepas dia tak ada anak dia, lepas anak dia, cucu dia, cicit dia, maka kepimpinan dalam bentuk sedemikian. Sedangkan yang lebih berhak ada orang lain lebih berhak. Okey, kita tengok hadis ke-28 ni dipetik daripada Mustadrak Al-Hakim, nombor hadis 7023. Al-Hakim dia menilai hadis ini sebagai sahih isnad, sanad dia sahih, manakala Al-Albani pula menilai hadis ini sebagai dhaif. Okay. Kita tengok hadis ni, hadis daripada Abdullah bin Abbas, anak Al-Abbas. Abdullah ni dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khanal mu'minina. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melantik lelaki dari kaumnya, sedangkan ada yang lebih diredai oleh Allah, yang lebih layak dari lelaki tadi, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta orang mukmin. Mustadrak Al-Hakim nombor 7023. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ni tuan-tuan, Al-Abbas ni dia hijrah, Nabi dakwah 13 tahun dekat Mekah. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, dia tak pergi lagi, dia tak hijrah ke Madinah, dia duduk dekat Mekah. Al-Abbas, pak saudara Nabi ni, Nabi SAW tahun ke-8 hijrah dah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Kemudian tahun ke-8 hijrah, apabila golongan musyrikin ni dia mengkhianati perjanjian, maka tahun ke-8 hijrah tu Nabi daripada Madinah nak serang Mekah, nak ambil alih Mekah. Masa Nabi on the way daripada Madinah nak pergi Mekah, masa time itulah baru, sebab bila tahun ke-6 hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah tu, maka ramai selepas tu masuk Islam lagi adalah syarat-syaratnya tu, yang selamat ke Madinah, ke Mekah, dipulangkan balik. Jadi ramai. Tahun ke-8 hijrah tu Nabi SAW nak amul fathi, nak buka kota Mekah. Pada ketika itulah Al-Abbas, pak saudara Nabi ni, dengan anak dia Abdullah, ni daripada Mekah dia baru hijrah nak pergi ke Madinah, nak duduk dengan Nabi. On the way tu, nak sampai ke Madinah tu, berjumpa dengan Nabi, dan dia terus follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Abdullah ni kecil, geng budak-budak yang dalam kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi, sepupu Nabi. Dan maksudnya Abdullah ni, satu dia kecil lah, geng budak-budak. Kemudian dia duduk dengan Nabi tak lama tuan-tuan, sebab 8 hijrah, 9, 10 hijrah tu Nabi dah wafat. Lebih kurang dalam 2 tahun lebih gitu je. Tapi Abdullah bin Abbas ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Abdullah bin Abbas ni, satu ketika bila dia ni sepupu Nabi, ialah Abbas tu pak saudara Nabi. Jadi dia sepupu dengan Nabi tu budak, jadi duk keluar masuk rumah Nabi SAW. Satu ketika tu Nabi sembang dengan Al-Abbas, duk sembang dengan Al-Abbas. Tu Abdullah ni ada, kata Nabi tengah sembang-sembang Al-Abbas, tiba-tiba Abdullah ni dia jadi macam ada benda tak kena, macam nampak sesuatu, nampak sesuatu. Kemudian dia menunjukkan reaksi yang Abdullah ni reaksi yang agak macam risau, takut sikit. Maka pada ketika itu Nabi dia tanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, kamu nampak ke? Dia kata,
Dia kata aku nampak, dia kata. Sedangkan Al-Abbas ada sekali pak saudara Nabi. Maka pada ketika itulah Nabi disebut itu adalah Jibril. Waktu kelebihan Abdullah bin Abbas ni, ada Al-Abbas tak nampak tapi Abdullah nampak. Tu antara kelebihan pada Abdullah, dia boleh nampak Jibril. Bukan semua keadaan lah, maksudnya dalam kes tu, dalam riwayat itu dia nampak. Sedangkan pak ayah dia Al-Abbas ada, dia tak nampak Jibril alaihi salam. Nabi tengah sembang Abbas, Jibril datang, Nabi duk komunikasi dengan Jibril. Abdullah dia nampak, tapi Al-Abbas dia tak nampak. Tu hebat tuan-tuan, boleh nampak malaikat Jibril. Kita ni nampak jin syaitan yang nampak kan. Okey, dalam hadis ni Abdullah dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, dia kata man ista'mala rajulan min isabatin, dia kata barang siapa yang melantik lelaki, maksudnya sesiapa ni orang yang dah ada kuasa sebagai seorang pemimpin, dia ada kuasa dan dia ada kedudukan, boleh menentukan sesuatu. Sedangkan apa dia buat? Ista'mala rajulan min isabatin, dia melantik seorang lelaki ataupun perempuan ke daripada kaum dia, min isabatin, daripada kaum dia kata wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi minhu. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Ibn Abbas ini disebutkan, sedangkan ada yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih layak daripada lelaki yang dilantik tadi, maka sesungguhnya disebutkan sini huwa arda lillahi minhu, ada orang lain yang lebih layak dari sudut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang dipilih tu kurang bagus, sebenarnya ada yang lain yang lebih bagus dari sudut kriterianya, kelayakannya. Maka disebabkan kuasa yang ada pada dia ambil ini isabah. Sebab apa? Kaum keluarga, adik-beradik ke, pupu papat ke, dia ambil, dia kata. Sedangkan di sana ada orang yang lebih layak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara. Nabi sebut faqad khanallah. Yang pertama, dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia mengkhianati Allah? Jadi pemimpin ni tuan-tuan, dia merupakan amanah. Allah bagi pada seorang tu sebagai amanah untuk melaksanakan amanah itu. Maka pertama, benda paling besar dia buat, dia telah mengkhianati amanah yang Allah berikan. Allah Ta'ala suruh jalankan pemerintahan dengan bagus, pilih dengan baik, tapi dia mengkhianati amanah yang Allah beri. Kita ni tuan-tuan, kita ada isteri, kita ada anak, kita ni diberikan amanah, tanggungjawab. Jadi setiap sesuatu bahagian tu kita kena tunaikan amanah dia. Bukan milik kita, tapi amanah yang Allah berikan. Pertama, kata Nabi, khanallah, dia telah mengkhianati Allah. Yang kedua, wa khana rasulahu, dia kata. Yang kedua, dia mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada Nabi lah kalam-kalam hadis-hadis Nabi, Nabi lah yang bawa Quran, Nabi lah yang mengajar, yang memberi faham tentang agama Allah. Tiba-tiba seorang tu dia mengkhianati Nabi. Dia ambil tanggungjawab itu sebagai seorang pemimpin. Dia gunakan hadis Nabi, dia gunakan ayat Quran untuk berhujah, tapi bila kuasa ada pada dia mengkhianati, dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khanal mu'minina. Yang ketiga, dia mengkhianati orang yang beriman. Orang beriman ni tak tahu, kita duk percayalah dia tu jadi pemimpin, kan? Duduk ke atas, macam-macam dia buat, nampak dia punya kosmetik dia cantik, luar dia cantik, dia buat, tapi belakang dia punya game, Masya Allah, kan? Dia punya game, play game tu, di belakang tu dia mengkhianati orang beriman. Kita duduk lantai, angkat dia, nampak dia bagus, ingat dia tu seorang yang jujur, orang yang boleh diberikan kepercayaan, orang yang diberi amanah, tapi sebenarnya dia mengkhianati amanah tersebut. So 3 tu Nabi sebut, khianat pada Allah, khianat pada Rasul, dan juga dia mengkhianati orang-orang yang beriman. Dan sifat khianat ini, dia salah satu ciri orang munafik. Wa iza tumina khana. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, apabila seorang tu diberi amanah, maka dia mengkhianati amanah itu. Ini merupakan antara sifat orang yang munafik. Itu spirit daripada hadis itu. Kita tengok apa yang disebut oleh pengarang ni, ulasan dia. Yang pertama,
Kata pengarang, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang satu prinsip yang sangat penting dalam kepimpinan, iaitu pemilihan pemimpin mestilah dari kalangan mereka yang benar-benar berkelayakan. Itu benda poin penting daripada hadis ni. Satu prinsip yang asas. Bila kita nak cari pemimpin, kita kena pilih pemimpin yang betul-betul ada kelayakan. Tak boleh sebabkan dia ni pak saudara kita, dia ni kaum kerabat kita, kita kenal, dia ni kawan kita, sedangkan kriteria tu dia tak ada. So yang pertama bila nak dipimpin, cari yang benar-benar ada kelayakan dia. Pemilihan bukanlah disebabkan kerana seorang itu rapat dengan kita atau kerana dia adalah ahli keluarga kita, tetapi kerana seseorang itu benar-benar berkemampuan dan berkebolehan memimpin. Kata pengarang, yang satu dia memang benar-benar berkemampuan, tengok dia ni memang ada kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, maka ketika itu sesuai kita angkat dia sebagai pemimpin. Kemudian dia berkebolehan untuk memimpin, kemampuan pun ada, kebolehan untuk memimpin pun ada. Ada dua perkara ni baru kita boleh angkat. Kalau setakat kaum kerabat aja, kita elakkan sedemikian. Okey. Kemudian yang kedua, kata pengarang, inilah pendirian yang biasa diambil oleh sebahagian besar para sahabat. Kata pengarang, kalau sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bila dia nak pilih pemimpin, dia kena tengok spek-spek ini. Perhatikan bagaimana sebahagian sahabat melihat anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Ni pengarang dibuat contoh bagaimana sebahagian sahabat ni dia melihat anak kepada Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia anak, nama dia Abdullah, dia kata Abdullah bin Umar adalah seorang yang dikatakan layak untuk jadi pemimpin, dia kata. Tetapi Umar sendiri membantahnya. Umar Al-Khattab dia ada anak nama Abdullah. Bapa ni dia tahulah anak dia ada berapa orang, yang ni karakter begini, ni begini, sifat-sifat anak-anak ni biasanya sebagai mak ayah ni dia kenal. Dia tahu anak dia ni layak ke tak layak ke. Tapi para sahabat dia akan sebut secara umum, dia tahu Umar Al-Khattab dah jadi seorang pemimpin, seorang khalifah, maka tentulah anak dia tu tengok baik, bagus, layak untuk jadi pemimpin. Tapi Umar Al-Khattab bila sahabat-sahabat nak bagi cadangan supaya anak dia jadi pemimpin, Umar dia membantah. Dia tak boleh anak dia beza, tuan-tuan. Umar Al-Khattab ni sudut karakter seorang pemimpin, jenis tegasnya. Tapi Abdullah bin Umar ni jenis orang lembut hati, kan? Dia tak sama karakter dengan ayah dia. Dia bawa karakter yang berbeza. Okey. Beliau tidak mahu ada di dalam kalangan anak beranaknya sendiri menggalas tanggungjawab yang sangat berat ini. Umar Al-Khattab dia tak nak, dia takut risau anak dia dalam kalangan anak beranak dia ambil satu tanggungjawab yang besar. Kata Sayyidina Umar, dia kata, manis ta'mala rajulan di limawaddati awi liqarabati la yasta'malhu illa lizalika faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Dia kata, barang siapa yang melantik seorang lelaki menjadi pemimpin disebabkan kerana dia suka kepada lelaki tersebut, ni dia beritahulah, maksudnya para sahabat bila tengok Umar Al-Khattab, tentulah anak dia bagus, baik, tapi atas asas kerana suka, nampak baik, sedemikian, disebabkan kerana dia suka kepada lelaki tersebut, atau kerana lelaki tersebut adalah ahli kerabatnya, kata Umar, maka sungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ini disebut dalam Ibnu Katsir, Musnad Al-Faruq jilid kedua 537. Umar pun memberikan gambaran yang sama sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar kau boleh elak daripada keluarga kaum kerabat dia ambil ke kepimpinan, sebab dia tahu, dia lebih kenal anak dia, walaupun pada ketika itu sahabat-sahabat lainnya ada yang menyokong. Kita lah tuan-tuan, mungkin dalam syarikat dia peringkat kepimpinan ke, dia peringkat kampung, dia peringkat taman, kebetulan kita jadi pengurusi, kemudian kita pun ada anak, jadi bila meeting-meeting anak pengurusi dah, angkat anak pengurusi dah. Tak boleh kita ambil simply gitu, kita kena tengok ada kelayakan. Dan kita pula kalau jadi seorang pengurusi, pemimpin, janganlah bila orang duk sokong anak kita
kebetulan kita jadi pengusi, orang duk sokong anak kita, kita pula ada okey cantik kan. So kita kena bersifat jujur itu, melihat kepada kemampuan. Tapi kalau betul-betul layak, silakan okey. Kemudian yang ketiga kata pengarang, malah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dikatakan sangat berhati-hati dalam urusan perkara yang melibatkan keluarganya. Umar dia jenis risau, ini takut. Apa-apa yang berkait dengan keluarganya dia jaga. Jangan terlepas, dia kata. Pernah suatu hari beliau turun meninjau di pasar dan mendapati seekor unta yang sihat dan cantik. Okay. Lalu Umar bertanya, milik siapakah unta ini? Dia kata. Orang awam menjawab, ia adalah unta Abdullah bin Umar, iaitu anak Sayyidina Umar. Dia kata. Umar segera memanggil anaknya, iaitu Abdullah, dan meminta agar unta itu segera dijual. Dia kata. Alasannya adalah Umar tidak mahu dilihat anaknya mendapat kelebihan memiliki unta yang sihat dan cantik, kerana hubungannya dengan ayahnya sebagai seorang pemimpin negara. Tengok Umar Al-Khattab punya dia jaga. Umar Al-Khattab dia pemimpin sebagai khalifah. Jadi anak dia berjalan-jalan kat pasar, tengok cantik unta ni, ya cukup spek sekali spek. Orang tanya, unta siapa ni? Tiba-tiba dengar orang cakap, dia kata ini unta anak Abdullah bin Umar. Dia kata unta anak dia. Sudahlah, dia kata dia dah terbayang nanti dia akan jadi masalah kan. Ini sifat seorang pemimpin ya. Dia tengok ini bahaya ni, boleh jadi fitnah. Jadi dia panggil anak dia, suruh ni settle lah, kasih jual. Kasih jual ni betul. Besok kena fitnah, orang kata itu, orang kata ini. Tutup segala-gala pintu fitnah yang nak wujud. Bukan kita tengok ada seekor boleh tambah lagi, atau bagi tu anak dia, ini cantik, dia pergi ke pasar tengok unta-unta yang cantik, bagi pada anak dia. Orang tentulah bila seorang pemimpin ni orang segan, malu-alah kan. Tapi tengok Umar, sifat tegas dia tu, dan dia nampak ini boleh mendatangkan fitnah. Dia suruh jual, anak dia jual. Tengok. Tapi kalau kita pemimpin pada hari ni, seorang pemimpin bila ada kuasa, dia akan cuba cari jalan untuk beri pada anak-anak dia kan. Cari kabel sana sini, habislah kaum kerabat semua dia dapat. Kata Umar Al-Khattab, dia kata, fayaqulu ur'u ibla ibni amiril mu'minin usku ibla ibni amiril mu'minin. Wahai anakku, nanti orang ramai akan berkata, jagalah elok-elok unta anak Amirul Mukminin. Kata, berilah minum unta anak Amirul Mukminin. Ia sebagai satu bentuk rasuah bahawa sekiranya untanya dijaga dengan elok, maka yang menjaga memberi minum unta tersebut akan dapat syafaat tertentu daripada pemerintah. Disebut favoritism, kerana jasa mereka menjaga unta milik anak VVIP. Ini disebut dalam Sunan Al-Kabir Al-Baihaqi, Tarikh Ibn Asakir. Tengok betapa Umar Al-Khattab ni, dia nampak dah, bukan setakat anak dia tu dengan untanya yang hebat, yang canggih itu datangkan masalah, tapi orang lain akan ambil kepentingan, akan ambil keuntungan daripada unta itu. Unta tu dah nampak cantik elok, nanti orang yang tukang jaga unta pun dapat syafaat sekali. Semua orang akan fikir mencari ruang dan peluang untuk keuntungan. Dia tengok ni anak unta, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, unta Abdullah. Jadi dia kata dia jaga hias, bagi makan minum, bagi sihat. Dia jaga unta anak khalifah. Tentulah ada syafaat. Duduk jaga elok-elok, nanti lepas ni senanglah nak minta projek apa-apa kan. Tu tengok Umar Al-Khattab ni, dia fikir jauh kan. Dia fikir kedudukan anak dia, dan dia fikir akan ada orang yang ambil kesempatan. Orang dengki ni itu satulah cerita kan, memang jenis dengki tak puas hati itu satu, tapi orang yang dalam tu ada orang yang ambil kesempatan pula, nak dapatkan habuan daripada menjaga unta anak Umar Al-Khattab. Okey, kemudian yang keempat kata pengarang, malah Ibnu Khayyat pernah merekodkan kisah Sayyidina Muawiyah yang berhasrat untuk melantik anaknya sebagai pemimpin dan meminta para sahabat yang ada ketika itu untuk
membai'ah, itu melafazkan janji taat setia kepada anaknya. Lalu beberapa orang sahabat yang masih ada ketika itu membantah lantikan yang bersifat sebegini, dia kata. Antara yang membantahnya ialah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman dikatakan antara yang paling tegas membantah lantikan ini. Muawiyah ni bila zaman nak masuk daripada zaman khalifah, nak masuk ke Bani Abbas, Bani Muawiyah, nak masuk kepada sistem beraja. Bila Muawiyah ni dia dah jadi khalifah pada ketika itu, dia dah ada pendekatan, bukan ambil pendekatan syura, maksudnya musyawarah, bincang siapa yang layak, dia fikir nak bagi pada anak-anak dia. Jadi Muawiyah ni pernah dia nak minta dapatkan sokongan bai'ah daripada para sahabat yang ada pada ketika itu. Beliau menyela tindakan Muawiyah. Siapa ramai itu? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar anak sina Abu Bakar As-Siddiq, anak Abu Bakar As-Siddiq. Apa disebut oleh Abu Bakar? Dia kata, wallahi lawadittu ana wakalnaka fi amri ibnaka ilallahi wa inna wallahi la naf'al wallahi la turaddanna hadzal amr syura fil muslimin. Demi Allah, kata Abdurrahman, dia kata, demi Allah aku lebih suka jika kami membiarkanmu sendirian dalam isu pelantikan anakmu ini di hadapan Allah. Maksudnya para sahabat pada ketika itu, ketika mana Muawiyah dia nak ambil kesempatan supaya orang bai'ah pilih anak dia. Kata Abdurrahman, dia kata, yang ni tak pernah khalifah sebelum ni dia buat. Abu Bakar tak pernah buat, Umar tak pernah buat, Osman tak pernah buat, Ali tak pernah buat. Tapi bila Muawiyah dia naik jadi pemimpin, dia nak buat satu sistem, cuba dapatkan sokongan orang yang bawah, berikan bai'ah, berikan kepercayaan, lantik anak dia untuk jadi pemimpin. Maka pada ketika itu Abdurrahman dia kata kami takkan buat benda ni, kami lebih rela tinggalkan kamu dengan anak kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Allah yang menentukan apa kedudukan kamu. Okey, dan demi Allah kami tidak akan masuk campur. Kata sahabat dia, kami tak akan masuk campur. Bila kau ambil tindakan sebegini, lantik anak, kami takkan bai'ah. Demi Allah engkau mesti kembalikan isu ini kepada syura dalam kalanganmu muslimin. Kata Abdurrahman, kamu tak sepatut buat begini, wahai Muawiyah. Benda ni kamu kena kembalikan kepada orang-orang yang beriman, orang Islam. Panggil orang Islam, bincang, buat mesyuarat balik, pilihlah orang yang paling layak. Bukan pergi panggil orang Islam ni supaya sokong anak dia untuk jadi pemimpin Muawiyah ni. Okey, itu disebut dalam tarikh khalifah oleh Ibn Khayyat. Okey, kemudian yang kelima kata pengarang, tindakan melantik anak beranak, dia nepotisme ini sebagai pemimpin ini dilihat menyamai tradisi kaum Rom dan Parsi. Kata pengarang, jenis orang lantik anak beranak nepotisme ni, ini jenis tradisi Rom dan juga Parsi. Nabi SAW tak pernah ajar begitu. Kalau bangsa Rom, Parsi memang jenis macam tu. Habis bapak dia anak dia, anak dia cucu dia. Itu sistem Rom begitu. Atas dasar itulah Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, itu anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyela tindakan Muawiyah dan keluarganya tadi sebagai membawa tradisi Rom dan Parsi ke dalam kepimpinan Islam. Sedangkan Nabi dah bina bagus, sahabat Khalifah Ar-Rashidin ikut bagus. Bila mula je Muawiyah, dia dah ubah. Muawiyah ni tuan-tuan, dia orang ada kedudukan, ada pangkat dalam kalangan bangsawan. Dia biasalah, orang ada kedudukan ni, dia ada kepentingan ni, dia ada sesuatu yang dia nak. Beza dengan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni, jenis orang yang rendah diri, tawaduk, ikut apa yang Nabi perintahkan. Kata Abdurrahman disebutkan, aji'tum biha Hirakliyah tubayi'una li abnaikum. Apakah kamu semua membawa pelantikan kepimpinan ini
melalui kaedah Hercules, iaitu Raja Rom, dengan kamu melantik anak-anak kamu sebagai pemimpin. Ini disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Tengok, sehingga kan disebutkan Abdurrahman ni bila dia komen Muawiyah tu, akhirnya dia kena lari masuk rumah Aisyah ni kakak dia lah, isteri Nabi SAW. Bila orang duk kalut-kalut pada ketika itu, akhirnya dia kena lari masuk rumah Aisyah. Orang macam tak puas hati, Muawiyah tak puas hati dengan Abdurrahman ni, nak buat sesuatu pada Abdurrahman, menyebabkan akhirnya Abdurrahman dia lari masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masuk rumah Aisyah ni Ummul Mukminin. Jadi dia diselamatlah, tak ada orang boleh apa-apakan dia sampai peringkat sedemikian ya. Okey. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata pengarang, dengan itu para pemimpin wajib merealisasikan prinsip ini dengan tegas. Maksudnya bila kita faham hadis ini, kita kena ambil berat. Tengok dari sudut kepimpinan, jangan ambil ruang dan peluang untuk angkat keluarga, anak beranak jadi pemimpin kalau mereka itu tidak layak, sedangkan di sana ada yang lebih layak. Dia kata lantikan mestilah berdasarkan kepada kelayakan. Satu, bila kita lantik memang kena ambil yang layak, satu. Kemudian yang kedua, dia ada kemampuan untuk memimpin. Kadang-kadang orang ni layak aja tapi kemampuan tak ada, kan? Itu kena tengok. Maksudnya kelayakan pun dia layak, dan juga dia ada kemampuan untuk memimpin. Kadang-kadang dia ni layak aja tapi nak memimpin tak boleh, kan? Dia tak ada kemampuan. Jangan dilantik wakil rakyat, menteri atau pemimpin hanya kerana hubungan kekeluargaan sesama mereka. Itu pengarang disebutkan. Yang terakhir, jangan kita lantik pemimpin yang hanya kerana dia ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Habis tu hadis yang ke-28, menolak lantikan anak beranak, nepotism, yang diambil daripada Mustadrak Al-Hakim, hadis nombor 7023. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ dulu, kat syuruk dah. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan masuk hadis ke-29. Jawatan bukan untuk mendapatkan habuan. Maksudnya ada hadis Nabi yang menyebut habuan gunanya bukan tujuan utama bila kita ambil satu-satunya jawatan itu, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa lam yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.